Perak, Perak, Perak. Apa yang dah jadi dengan negeri Perak ni sebenarnya? Kenapa diorang boleh jadi sampai macam ni? Kalau kita baca berita, baru-baru ni Perak mencatat rekod apabila membentang belanjawan paling tinggi dalam sejarah negeri itu sebanyak RM1.61 bilion. Sekejap. Setahu saya, sebelum ni diorang punya belanjawan taklah besar mana pun, setakat RM500 hingga 700 juta je. So macam mana boleh naik mencanak pula macam ni? Apa kata? Dalam video ni kita bongkar dan ulas misteri ni. Pertama sekali, kebijaksanaan Perak dalam menyusun strategi. Perak ni, dia tahu tau yang Selangor dan Penang sebenarnya dah padat. Jadi apa yang diorang buat adalah bangunkan kawasan-kawasan industri baru dekat setiap pintu masuk negeri ni bagi merancang pertumbuhan ekonomi. AHTV dekat selatan Perak, KIGIP dekat utara, SVTP dekat sebelah tengah Perak, Lumut Maritime Industrial City ataupun LUMIC dekat sebelah pantai barat, dan Perak Halal Industrial Park ataupun Perak HIP dekat Manjung. Dekat AHTV Tanjung Malim pula, Geely dan BYD adalah antara syarikat pelabur luar yang masuk ke Perak. Dan BYD ni guys, kita tahu mereka ni pengeluar kereta elektrik terbesar dekat dunia tau. Disebabkan industri halal kita sekarang ni tengah ada demand yang sangat tinggi dekat pasaran global, jadi Perak bijak tau ambil peluang membangunkan Halal Industrial Park yang akan jadi gergasi halal hub baru dekat pentas ASEAN. Banyaklah peluang pekerjaan lepas ni tau. Pembangunan ni seterusnya menarik pelaburan ke Perak sampaikan Perak berjaya mencatat rekod pelaburan tertinggi tahun ni iaitu hampir 12 bilion ringgit. Tapi itu baru je sampai September 2025 tau. Belum lagi sampai hujung tahun ni. Ini bermaksud dia dah naik hampir 1 kali ganda berbanding tahun lepas. Seterusnya, bila pelaburan naik, hasil pun dah tentu naik juga. Sebab tu tahun ni je setakat 24 November 2025, Perak berjaya mengutip hasil RM1.24 bilion. Korang kena tahu dah 4 tahun berturut-turut tau Perak berjaya kutip hasil lebih RM1 bilion sejak 2022 lagi. Peningkatan di dalam kutipan hasil ni telah membantu Perak menukar defisit kepada surplus, dan sekarang ni dah 3 tahun berturut-turut Perak surplus tau. Perak ni langsung dia tak bagi muka kepada penerokaan tanah haram. Yelah, benda ni memang merugikan negeri. Hasil bocor sana sini kalau tak dibendung. Untuk mudahkan rakyat bayar cukai, Perak telah menyediakan van kutipan hasil bergerak ke seluruh negeri. Senang orang nak bayar cukai. Lepas tu, mempercekapkan kerajaan negeri untuk meningkatkan kecekapan pungutan hasil. Dan keempat, bila hasil dah bagus, jadi diorang pun apa lagi? Bagilah 2 bulan bonus kepada penjawat awam, dan total peruntukan untuk kesejahteraan rakyat pun dinaikkan kepada RM718.5 juta. Begitu juga tambah peruntukan JKM kepada RM47.3 juta. Peluaskan lagi jualan sejahtera rakyat dan jualan rahmah ke seluruh negeri. Dan guys, macam biasalah, saya ni tak naklah bercakap bab politik sangat. Tapi bila bab MB Perak iaitu Cikgu Saarani ni, memang saya respect. Ramai orang tengok dia ni jenis yang tak cakap banyak, tapi hasil kerja dia, memang macam ni. Yang istimewanya lagi Perak ni, diorang bukan je ada raja yang sangat educated dan faham tentang selok belok ekonomi, tapi yang paling penting sekali ialah orang-orang Perak itu sendiri yang kreatif dan berani. Korang perasan tak? Banyak tau brand-brand orang Perak yang sekarang ni tengah meletup. Contohnya macam Michael Pizza, Sambal Chilis, Niasi, Sos Cili Fateh dan banyak lagi. Bang, kalau macam ni lah style orang Perak, saya tak heran lah dalam 5 hingga 10 tahun akan datang Perak akan meletup tau. Dan mampu menjadi salah satu kuasa ekonomi berpengaruh dekat Malaysia. Komen orang Perak? Komen dekat bawah.